Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semua. Ya, selamat malam. Hari ni saya nak main game seram pada waktu malam. Saya pun tak tahu kenapa saya buat benda ni. Benda paling katanya. Aduh. Ya, hari ni saya akan main game seram bersama kawan saya, kawan perempuan saya. Korang jangan anggap apa-apa Jangan anggap apa-apa Ni kawan je, kawan. Ya, dia kata nak ajak untuk main game Munafik ni. Ya, nama game dia Munafik, game seram. Katanya dia pernah main dan dia kata tak seram. Ya ke? Jom kita subscribe bersama ya, okey? Ni nama dia, korang boleh je panggil Putri. Putri cakap Putri boleh cakap hi. Hai. Okey, tu harap korang dengar lah. Okey, apa-apa pun jangan lupa like, subscribe, komen, aktifkan channel sebelum saya main game ni, okey? Dan jomlah Putri, kita main sekarang. Okey, dah join. Seram gila. Ya Allah, dah lah sendiri pula ni. Okay, tak apa guys. Kita cuba berani. Kita lelaki, kita kena berani. Hai. Tapi masalahnya lelaki pun, bahkan lelaki tak sanggup nak main game ni, apalagi perempuan. Ni Munafik, 2 wajah 1 hukuman. Macam movie pula Macam movie pula. Apa dia ada bagi intro dia. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما Dia punya gambar ni, nama Munafik dia pun macam movie. Cantik gila dia buat. Munafik 2 wajah 1 2 wajah 1 hukuman tu. إنفع أكبر Dia bocor. منافق أسفل من النار. Ush. Saya takut copyright lah guys. Macam ni. Katanya Putri kata intro dia ada jump scare tau. Ada banyak jump scare. Ni Yang ni ada banyak jump scare dia kata. Betul ke? Kan, maksudnya dia banyak jump scare, bukan dia punya intro. Dokter pun tak dapat nak cek penyebab kematian Dora. Tapi katanya akhir intro ni ada jump scare. Betul ke? Saya terpaksa cari kerja. Mana ada yang game dia je lah banyak jump scare. Saya cari kerja sana Salah sini. dengar. Okay, tak apalah. Tak sabar lah nak tengok macam mana ada jerit nanti Semuanya habis jangan. terjual. Jangan. Hutang makin banyak. Korang jangan Saya kata rasa dah Putri. putus asa. Sampailah satu malam lepas solat tahajud, Pak Cik Udin telefon Pak Cik saya. Udin je. Dia ni paman saya yang tinggal di Surodadi, jauh dari tempat tinggal Ush. saya. Nama lelaki ni apa tadi weh? Tiba-tiba Fato, dia tawarkan Fato. kerja Fatin. menjaga Fato, bukan pondok Fatin. pesantren selama seminggu dengan upah 5 juta. 5 juta Tanpa weh. fikir panjang, Weh, dari cerita dia pun rasa dah seram lah. Macam nak leave je. saya pergi Buat ke video lain. Surodadi, Mana balik naik angkutan umum. Menaiki angkutan. Lepas dah nak sampai, supir angkot ni tanya, Yakin turun di sini, Mas? "Iya Pak, di sini aja." Hati-hati loh, Mas. Banyak desus-desus bilang ini pesantren angker loh, Mas. Push. "Siap Pak, motor suun ya Pak." Seram. Weh, Fato, baik kau pindah tempat lain, Pak. Fato, kau ni Okey, dah nak sampai. Ni dah sampai. Ni dah sampai ada dah. jalan baik nak guna jalan kotor. Hais lah. Fato, ush. Okay, dah sampai ban putih ni. Dah lah ada pokok pisang tu. Astaghfirullahaladzim, ada pocong. Masih tak jerit, okey? Oh, masih ada.
Weh, dah lah banyak pokok pisang tu. Orang kata kalau ada pokok pisang soalnya ada banyak pocong. Ya betul, memang banyak pocong. Weh, ni dia punya langit ni macam dah nak senja lah. Macam senja. Dia dah nak malam. Yelah, senja lah ni. Sini. Okay, guys, kita dah masuk. Sabar. Review dulu tempat dia. Okay, ini dia punya tempat. Waalaikumsalam. Pondok Pesantren Al-Hidayah, Tarbiyat Islamiyah sejak 1952, Putra dan Putri, MTS dan MA. Sabar, kita review dulu. Shut up. Okey, pakcik. Lampu dulu ya. Oh ya, pakcik. Oh, ada lampu. Ni memang tak ada orang lain ke kat sini? Tak adalah. Pesantren ni dalam kosong. Oh, dia bilang dia syaitan ni rajim. Okeylah, pakcik. Dah tu dah nak maghrib. Jangan lupa nyalakan lampu. Lepas tu keliling. Takut nanti ada pencuri masuk. Baik, pakcik. Pos Aku kemas jaga. sekejap ya. Okey tu, pakcik tutup dulu. Nanti pakcik call balik. Waalaikumsalam, pakcik. Dap. Korang. Chat, game ni dari Malaysia ke Indonesia? Sebab masa call dia guna bahasa Malaysia. Okay, jom. Cuba korang jawab kat komen, guys. Game ni Malaysia ke Indonesia? Sebab masa call dia macam guna bahasa Malaysia tau. Yakin mana kau? Sini lah. Tengah nyalakan lampu. Mana kau? Sini lah, aku takut tu. Aduh, kata dah pernah main game ni tapi takut. Tu. Jom kita. Sana lah. Jom pergi sini weh. Aku kan masa aku main tu aku lalu sini ada lagu India. Tu long video dia. Betul lah weh. Ya Allah. Kuatkan suara biar dengar weh lagu dia. Ya Allah. Weh, baru main separuh jalan dah rasa seram dah. Ni apa pula ni? Ni lampu. Selalunya kalau ada Sana boleh buka lah lampu kita weh. Selalunya kalau ada pintu macam ni, setiap pintu mesti ada hantu. Dalam game horror lain pun ada. Kita kena pergi keluar dulu weh. Sana lah. Oh, sana. Puan Putri pergi dulu. Kita kat belakang, guys. Apa ni lelaki di belakang? Weh, astagfirullah. Okey. Okey. Putri, suara apa tu tadi? Kenapa macam ada orang jerit Betul. Alah. Pocong. Weh, jangan kata ini kejar-kejar. Tak ada, ni tak kejar pun. Dia kata je. Lepas tu dia ikut kita. Astagfirullahaladzim. Putri tunggulah. Di kawasan sini ada kuyang jalan-jalan. Alah, kuyang pula. Engkau sebaik-baiknya penolong. Jom, kita kena solat weh. Solat pula. Ayolah, jom solat. Biar nasib jadi lebih baik. Bukan, aku kena tengok rumah dulu. Tengok pula. Baik tak payah. Pak Waalaikumsalam. Udin. Tempat apa ni, pakcik? Baru je bantu nyalakan lampu. Bantu dah nampak. Main-mainlah. Aku takut bah. Pak Udin kata apa? Pakcik
Tahu ni pun sama ni. Tenang sikit. Bukan khayalan ni pakcik. Memang jelas. Fatu nampak jin tu tengah bercakap dengan Fatu. Fatu memang belum solat lagi pakcik. Tak apalah pakcik. Fatu solat dulu. Mungkin betul Fatu terlalu penat. Okeylah tu. Perbanyak istighfar. Kalau ada apa-apa, telefon pakcik balik. Baik pakcik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, seram. Solat maghrib. Okey. Ya. Terus solat tak payah ambil wuduk. Uish. Tak sah lah solat kita tak ada wuduk. Halah. Memang kena macam tu. Nanti ada jomski lagi lah. Astaghfirullah. Oh, tak nak. Bismillahirrahmanirrahim. Please lah. Tengah solat pun jin nak kacau kita ke? Ya, pocong boleh masuk dalam surau tau. Kacau, gatal-gatal macam tu tak apalah. Sebab jin memang selalu kacau kita gatal-gatal. Biar tak sah solat. Uish, pocong pun boleh bahasa Arab ke? Pocong, siapa pocong? Pocong! Astagfirullah. Ada yang nampak jerit-jerit tu kan. Aduh. Tak, pocong pun boleh cakap bahasa Arab Pocong ni dulu ni manusia ni, manusia berjaya ni. Ni khutbah bukan ceramah. Ceramah lah juga. Aku harus cari tahu. Dia nak tunggu apa yang dia bagi objektif kat kita. Sabarlah weh. Uncover the truth. 5K blue and not. Not tu apa weh? Not tu not lah. Apa lagi? Sini Putri. Ni lah not dia. Sini Putri. Kenapa tak bergerak? Putri. Jangan main. Takut tu jangan main-main tu. Mamalah. Hati-hati tau, nanti kuyang ada tau. Astagfirullah guys. Guys, saya dengar cicak gelak-gelak guys. Apa tanda tu guys? Main game seram tambah cicak gelak-gelak. Sumpah guys. Jom naik. Cicak gelak tu masuk ada seram guys. Saya takut lah. Sabar. Jangan buka pintu lagi. Jangan buka lagi. Please lah. Tak nak kena jump scare. Sabar. Suara apa tu? Kuyang mana? Hah? Weh, kau buat apa? Weh, nasi kuyang tu tak ada sini. Sabar, lek. Weh, kalau lagu tu kuat, artinya kuyang dekat dengan kita. Macam mana kuyang nak ada kat sini? Kat bilik ni ya? Masuklah. Tak nak. Masuk dulu. Tak ada, aku tahu. Ni mesti ada jump scare ni. Kau jangan nak bermain kat aku. Cepatlah, tak ada apa-apa. Mana ada apa-apa kat... Why? Jahanam. Jom sini. Jom. Berak dulu. Tak nak. Buka. Weh, kita kena keluar lagi weh. Lagi weh. Weh, buka lah. Kata lagu tu kalau kuat maksudnya kuyang ada.
Kau ni saja je. Jom keluar. Guys, saya dah tak sanggup nak guys main game ni guys. Baru separuh jalan guys. Mana kuyang? Jap. Sekejap Putri, nak pindah tempat jap. Seram lah pula duduk kat sini lama-lama. Pindah tempat kat mana? Jom weh. Sana. Sini lah. Ayo, jap. Weh, pocong. Takut. Alamak. Betty dah nak habis. Weh. Kenapa ada suara baby? Putri, bergerak Putri. Kau jangan main-main. Putri, gerak. Oi, Assalamualaikum. Kau jangan main-main. Putri. Alamak. Benda pula ni. Kita terpaksa explore seorang ke guys? Aduh, masalah lagi ni. Weh, pocong. Astagfirullah. Pocong. Putri, gerak. Terangnya mukamu. Sekejap guys. Asal ni guys? Guys. Putri. Tadi ter-encall guys. Tak tahu kenapa. Hello? Cakap. Kau cakap. Kau cakap Putri. Untuk dia guna. Index. Oh, pocong. Putri. Kenapa dia leave? Putri. Aku disconnect. Wah! Kuyang. Please. Kena. Alamak guys. Putri terdisconnect lah guys. Aduh guys, sekejap lah. Saya leave sekejap Okay guys. Saya rasa itu je untuk video kali ni. Saya dah tak sanggup main. Tadi pun korang nampak Putri disconnect dan saya tak sanggup nak lanjutkan permainan seram itu. So, saya rasa itu saja video kali ni. Mungkin nanti saya akan buat part 2 ataupun part 2 lah. Saya akan buat part 2. So, harap korang tunggulah. Dan saya post ni pada waktu malam. Sebab itulah saya kata hari malam. Okay lah guys. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan buat part 2. Saya janji. Of course. Saya akan buat. Kalau saya tak buat, maksudnya saya penakut. Okay. So, Assalamualaikum. Bye Putri.
Bye.